Bila kita balik ke pokok balik kaji awak. Yang pertama iaitu nantakan duang dek rukun 3 balik. Bana monyo rukun semayang nak. 3 balik monyo nan 3 balik yang pertama niat. Apa yang dikatakan niat? Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Tu nundang niat tu mah. Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Yang bahasa awaknya menyingajo sesuatu bahasa ratu memperbuihnya. Yo saranta niat kojo pekerjaan. Kalau batikainya watanya. Jadi dibaca usali dai. Umpama semain dulu usalli fardaz zuhri 4 rakaatin. Ambil awak baik mama tu seorang. Seorang awak. Usalli fardaz zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allah. Di dalam awak membaca Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar tu awak memasang niat di dalam hati awak. Niat awak aku sembahyang dulu ampe rakaat tunai kerana Allah. Tu niat dalam hati. Serentak tu. Ketika membaca Allahu Akbar, aku sengaja aku sembahyang dulu ampe rakaat. Takbir jatuh niat pun selesai. Takah tu nak pasal niat. Kalau nak model tu nak sani lah. Dia dulu lah. Dia dulu kuliah dah. Namanya undang-undang niat kita kerja dulu. Niat satu takbir. Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Mengingajo sesuatu bahasa ratu memperbuihnya. Ayo saranta antara pekerjaan dengan niat awak tadi. Ketika organ tubuh kau mengari, tangan awak kau terangkat kata, bibi awak lidah awak mengucapkan Allahu Akbar. Di dalam itu itulah niat itu terletaknya dek guru-guru kita. Niat itu terletaknya di dalam huruf dan selapan. Mau huruf dan selapan? Alif, lam, ha, alif, ka, ba, ro. Banamonyo Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar tadilah niat itu terletaknya. Kalau nak usali fardaz zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala, itulah niat itu. Seandainya ndak amak baca niat tadi, 8 niat tadi, tapi niat ada dalam hati awak, sah sembahyang awak. Pamoh ndak bisa baca lafaz usali itu dah. Anso niat dalam hatinya sengaja aku main 2 rakaat tunai kerana Allah. Allahu Akbar. Sah ni. Tapi awak baca lo 8 usali fardaz zuhri itu batabalo palu acik lain. Jadi niat tadi itu yo serentak. Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar tu aku sembahyang dulu ampe rakaat tunai kerana Allah. Kalau bayi imam awak sangat juga aku sembahyang dulu ampe rakaat mai ikut imam kerana Allah Taala. Kalau imam awak sangat juga aku sembahyang dulu ampe rakaat berimam kerana Allah. Tu kalau nak model itu pasang niat mama, otomatis niat awak sisiu selama kau. Payah awak sembahyangnya. Sebab niat itu innamal a'malu binniyat. Hanya sesungguhnya tiuk-tiuk amalan itu kunci rasionya jo niat. Karena gunanya niat itu untuk menyelamatkan tubuh kita lahir batin dari dunia sampai ke akhirat. Dina niatku adalah untuk menyelamatkan batang tubuh awak. Baik nak kasar, baik nak luih. Dari dunia sampai ke akhirat awak selamatkan dengan niat tadi. Niat apa namanya? Itu namanya lamian.
kaji awak pakaro anu lena, pakaro takkan duang dek sarek sadek ya. Rukunnya lah syaratnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kepetang kaji awak itunya tentang rukun dan syarat syahadat ya. 8. Sampai takkan duang di rukun, sampai pulau takkan duang di syarat. Ya nak? Nan takkan duang di rukun lah kita kaji mah. Cuma 10 kali sampai Sampai ke 10. sampai kali 10 sampai 10 aja. Ni repel mama leh. Hei. Nak? Mula ulang tu repel nak. Sudah tu takkan duang dek syarat sampai pulau. Mana nampak pertama mengetahui zat Allah, sifat Allah, fi'il Allah, zat Nabi, sifat Nabi, fi'il Nabi. Apa caranya kita mengetahui zat Allah, sifat Allah, fi'il Allah, zat Nabi, fi'il Nabi, sifat Nabi, fi'il Nabi? Telah terdahulu sabutannya. Tenawak kaji datih tu lihat tanya. Zat Allah tu mah 10 awak ketahui nak. Fi Allah 10 lah. Sifat Allah 10 lah. Kebenar Rasulullah 10 juga. Itu juga balik ke ulang tu nya. Berarti sama antara rukun jo syarat ini tanya tentang syahadat. Nang kedua iaitu mengucapkan 2 kalimah syahadat. Bahannya caranya kita mengucapkan 2 kalimah syahadat. Dibaca dengan lidah. Bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahasa awaknya bersaksi aku tiada Tuhan selainnya Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu syaratnya tu. Lah terpenuhi syarat syahadat dah kalau kita lah membaca syahadat itu. Sekali wajib selama hidup. Sunat memperbarui. Sudah wudu awak tu diulang syahadat membaca lapan tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat tatahina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Tu ditambah ada awak membaca inna anzalnahu 7 kali. Sabalun awak tiba di tempat sembahyang awak. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fi bi izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajri. 7 kali. Sabalun nak tiba di tampik sembahyang awak. Dari tempat wudu. Inna anzahu. Jadi siapa orang yang membaca itu setiap sudah wudu bersyahadatnya kemudian dia baca inna anzalahu itu 7 kali. Mangko samo lainnya mengamalkan atau samolah derajatnya ketika itu dengan para wali Allah. Jadi sama wak wali Allahnya. Orang palo tu. Allah semua awak jo wali Allah. Awak kan wali Allah lah. Awak kan wali udannya. Wali udan. Nan wali Allah tu payah macam itu mak. Nan kita wali udan namanya. Jadi 7 kali tu ya. 7 kali. Kalau wali Allah. Kini tambah 5 anak. Assalamualaikum awak ada cucu dah. Itulah gunanya awak mengaji. Ada tukuk-tukuk tambahnya pengamalan awak. Jadi nang kaji tu kerapek baman tarui. Sudah wudu baca. Hukumnya lain sunat pahalanya memperbarui syahadat. Wajib itu masa kali. Waktu mulai macam syahadat dulu sekali itu wajib itu. Itu lo nak mantan awak keseluruhnya mak. Seandainya anan di duit di dunia kau banyak dosa awak, banyak kesalahan awak. Sekali mengucapkan 2 kalimah syahadat, dah tuan dah dosa sembahyang awak tertentu dulu. Puasa awak nak mau tahu ambil dosa nya. Kemudian setelah kita mati di kampung akhirat besok dipangganglah seluruh dosa awak dan kesalahan awak. Tinggal setitik air yang sangat jernih. Syahadat dan sekali itu awak baca.
Itulah nama mengkawak dari dalam neraka ni. Itulah keuntungannya kita umat Islam ko, umat Nabi Muhammad ko. Bara banyak dosa kerajuan, asal lewat akui Allah tu Tuhan awak dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yakin wa sakin-yakinnya diikrarkan dengan lidah, ditasadiqkan di dalam hati. Dan itu pula akan yang memungkar kita nanti di dalam nerakanya Allah, dimasukkan kita ke dalam surganya Allah. Enak? Malah kesenangan mama. Dia macam suku tu sangat murahnya. Tapi yo mama, yo tahu lah wak cara-caranya. Enak? Tahu caranya. Nak tahu caranya banyak wak pergi ke suku. Wak ke suku jalan nak tentu, bagi orang rumah nampak jalan nak tentu. Kalau gunanya awak mengaji ko, rumah nak nampak jauh tu awak. Yo jalan kengkin awak. Kok patik ke menurun awak. Patik manaki awak. Kok sama ditarangi. Yalah. Apa kau rumah nampak lah tu bancak tu. Tapi jalan nak tentu ke sinan awak tu. Itu si bancak tu ini. Mencaliak apa? Itulah gunanya kita mengaji-ngaji nama tu ikut wak. Menarangi jalan ke surga, mengalami jalan ke neraka. Ya tak? Sudah tu lain. Yang ketiga, syarat daripada syahadat mengetahui hak Allah Ta'ala dengan dalil, artinya dengan tanda. Apa caranya? Terdahulu pula sabutannya lawak kaji dulu mah. Mengetahui hak Allah Ta'ala dengan dalil, artinya dengan tanda. Atau hak Allah Ta'ala dengan dalil dengan tanda tu. Dalil ku dua, tanda ku dua lah. Ayat-ayat Allah namanya. Jadi awak meyakini Allah Ta'ala tu ada, adalah adanya buatannya. Ayat Allah kedua yang tergambar dan terlukis. Ayat Allah yang terlukis adalah Al-Quranul Karim. Berapa banyaknya? 6.666 ayat, 30 juz, 100 ampik balik surat. Ko namanya adalah ayat-ayat Allah namanya, yang terlukis, terukirnya, ada catatannya, ada leretannya, ada susunannya, ada ayat ko ashabun nuzulnya, penyebab turunnya. Di Al-Quran ko sadonya ada ashabun nuzulnya, atau penyebab turunnya ayat ke permukaan bumi. Kemudian dulu ayat ko yang nasih, ada pula yang mansuh. Yang banyak. Jadi ikulah ayat-ayat Allah yang terlukis. Kemudian yang lain, ayat-ayat Allah yang tergambar. Contohnya ayat Allah yang tergambar, kumah alam nalawi ko. Lawi, gunung, lurah, matahari, langit, hutan belantara, sawah, joladang, jalan liku beriku. Ku ayat Allah juga namanya, tapi ayat Allah yang tergambar. Dengan mencari ciptaan Allah yang itu mengkotakanlah Allah dewa. Itu yang mengetahui hak Allah Ta'ala dengan dalil, artinya dengan tanda. Ada tanda-tandanya kebesaran Allah, tanda-tandanya keagungan Allah itu. Tandanya buatannya dan nampak di mata aku. Aku lah namanya mengetahui hak Allah Ta'ala dengan dalil, artinya dengan tanda. Satu lagi, yang keempat, mengamalkan suruhan Allah. Banyak kita mengamalkan suruhan Allah, yaitunya dikarajokan sagalo nama suruh. Diantian sagalo nama tagah. Allah namanya kota kaitu awak Allah sampurno sadek awak namo mah. Di saat awak membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian mewarna berjalan dalam kehidupan awak, yaitunya awak mampu mengarajon sagalo yang disuruh Allah dan mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa awak namanya. Sebab dalam takwa itu dalam kitab tafsir Jalalain, apa yang dikatakan takwa? Imtisalu awamir wa jatanibun nawahi. Artinya mengikuti segala yang disuruh Allah dan menghentikan segala yang dilarang Allah. Takwa awak namanya. Jadi dengan kampik ko adalah takwa yang dicarinya.
Takwa tu tinggi. Aing katakan takwa, awak kerajuan segala yang disuruh Allah, tian saja segala yang dilarang Allah. Banyak yang disuruh Allah, duit tu dia aku, sembahyang disuruh Allah, berpuasa disuruh tunallah, berzakat disuruh tunallah, ni haji disuruh tunallah. Tu suruh-suruh Allah namanya tu. Ana larangnya membuat dosa, maksiat, itulah larangan Allah tu. Awak antian lah itu baru sempurna sadai awak. Kini awak baca sadai sekali selama hidup awak tu berulang-ulang kali awak sudah bau dua. Tapi awak tidak meninggal dosa tu, tidak membuat pahala awak tu. Berarti dalam sempurna sadai awak tu. Jadi itu yang dikatakan rukun dan syarat syahadat. Itu yang akan kita selesaikan nanti di posko titian Siratal Mustaqim. Poskonya 7 6 pertama di periso tentang syahadat ko tadi. Ayo kami dewa andaknya syahadat ko yo kami dewa andaknya lahir batinnya. Yo. Lahir batinnya, syariatnya, hakikatnya, makrifatnya. Tahu andaknya tentang syahadat ko tadi. Ya nak? Ya mak? Itu baru sempurna syahadat. Dah selesai perkerukun syahadat. Dah mulai. Masuk ke sembahyang ni lah. Barat kau lu sembahyang itu sudah. Agak cik kat dua nak. Sudah tu alai nan katu 8 balik rukun syarat sembahyang. Jadi rukun syarat solat atau sembahyang banyaknya 8 balik. Nan 8 balik itu mama indak boleh tinggal agak cik je awak tu lah. Seandainya ada yang ketinggalan baik syaratnya, baik rukunnya, petang sembahyang awak. Kalau tinggal 8 balik. Yo. Pada dunar tu. Mana perlu sangat lah. Payah je mama sembahyangnya kalau tinggal salah cik. Baik rukunnya, baik syaratnya na 5. Rukun kan digoleh dah. Syarat 5. Amannya nan serukun gari-gadang tu dulu. Rukun sembahyang digoleh. Nah pertama niat. Yang kedua tagak berdiri berdua. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca al-Fatihah. Yang kelima rukuk. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud. Yang ke-8 duduk antara dua sujud. Yang ke-9 duduk yang kemudian. Yang ke-10 tasawuf. Yang ke-11 salawat atas Nabi. Kedua balik salam yang pertama. Yang ketiga balik tarati atau tertib. Artinya mentertibkan segala rukun dan syarat. Itu 3 bolehnya. Tidak boleh tinggal nanti 3 boleh kecil lah. Takkan juga nanti boleh. Yo. Sudah tu takkan 2 nek syarat 5. Mana yang 5 yang pertama? Mangana masuk waktu tu. Yo tantu waktu tu ko bersuak. Satu alai menghadap kiblat, yo ka kiblat awak menghadapkan dadu awak. Yang ketiga menutupi aurat, yo tertutupi aurat awak andaknya. Sudah tu nang kampe suci daripada hadas. Nang kalimo suci daripada najis pada pakaian badan dan tempe. Ana 5 ko ndak lo boleh tinggal ji ruah. Adolo nak tinggal ruah ana 5 ko apa? Tak sembahyang awak. Ya nak? Bila kita balik ke pokok balik kaji awak. Yang pertama iaitu nantakan 2 dek rukun 3 balik. Bana monyo rukun sembahyang nak. 3 balik mana nanti 3 balik yang pertama niat. Apa yang dikatakan niat? Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Tu nundang niat tu mah. Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Yang bahasa awaknya mengingajo sesuatu bahasa ratu memperbuatnya. Yo saranta niat kojo pekerjaan. Kalau batikainya watane mah. Kadang tak serentak ini. Tu nampak ya mak. Baat teknisnya, baat caranya. Caranya memasang. Tagawa di lapis semayang nak. Wakan sudah budu tadi tu. Iya. Lari baca lo inna anzalnahu 7 kali dah wak. Dah tu ditambah lo kuna'u zubira binas sebagai supaya atu
Hilanglah was-was dari manusia, was-was dari jin, dari setan. Di kul a'udzubillahi binas tu termasuk yang cak dibaca menjelang awak angkat takbir. Menjelang takbir. Tak kalau ambil takbir tu wa baca kul a'udzubillahi binas malikin nas ilahin nas sampai tamat. Atau menghindarkan daripada was-was. Jadi was-was wak banyak. Ada was-was dari diri kita sendiri, ada was-was daripada makhluk lain seperti jin, seperti manusia Allah, seperti binatang-binatang. Ada buatnya was-was wak dalam sembahyang. Sedang sembahyang. Ka sembahyang dalam sembahyang ni buatnya was-was tu. Aman ko berselindung kepada Allah tak kalau kita angkat takbir dibaca surah An-Nas tu dia wak gak sekali atau 3 kali. Kalau 9 surah bisa 3 kali. Ayo bisa 3 kali. Kalau imam nak ke bisa. Kau imam wak imam kadang-kadang yang dulu tak kebiar nak. Baca kan sekali dulu. Jadi dibaca usali dai. Umpama sembahyang dulu Iya. Usalli fardaz zuhri arba'a rakaatin. Ambil awak baik imam atau seorang sembarang? Seorang. Surah ya. Seorang awak. Ya. Usalli fardaz zuhri arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Di dalam awak membaca Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar tu awak memasang niat di dalam hati awak. Niat awak aku sembahyang dulu ampe rakaat tunai kerana Allah. Tu niat dalam hati. Hendaknya Serentak tu. serentak. Ketika membaca Allahu Akbar, aku sengaja aku sembahyang dua rakaat tunai kerana Allah. Takabir jatuh niat pun selesai. Takah tu nak pasal niat. Kalau nak mau dia tu nak sani lah. Ya, Biar dulu dah. Nah, dulu kuliah dah namanya qasdu sayin muqtaranan bi fi'li. Undang-undang niat kita kerja dulu. niat satu takbir. Qasdu sayin muqtaranan bi fi'li. Mengajo sesuatu basaratu memperbuatnya. Ayo saranta antara pekerjaan dengan niat awak tadi. Ketika organ tubuh kau mengari, tangan awak kau terangkat kata, bibi awak, lidah awak mengucapkan Allahu Akbar. Di dalam itu tulah niat itu terletaknya. Maka tu orang niat itu terletaknya dek guru-guru kita. Niat itu terletaknya di dalam huruf dan selapan. Mau huruf dan selapan? Alif, lam, ha, alif, ka, ba, ro. Ba namanya Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar tadilah niat itu terletaknya. Kalau nak usali farda zuhri arba rakaatin adaan lillahi ta'ala, itulah niat itu. Seandainya ndak amak baca niat yang tadi, 8 niat tadi, tapi niat ada dalam hati awak, sah sembahyang awak. Kamu tak bisa baca lafaz usali itu dah. Anso niat dalam hatinya sengaja aku main 2 rakaat tunai kerana Allah. Allahu Akbar. Sah ni. Tapi awak baca lo 8 ni usali farda zuhri itu batabalo palu acik lain. Jadi niat tadi itu yo serentak. Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar tu aku sembahyang 2 ampe rakaat tunai kerana Allah. Kalau bayi imam awak sangat juga aku sembahyang 2 ampe rakaat mai ikut imam kerana Allah Taala. Kalau imam awak sengaja aku sembahyang 2 ampe rakaat berimam kerana Allah. Tu lah. Kalau nak model itu pasang niat mama, otomatis niat awak sisiu selama kau. Payah awak sembahyangnya. Sebab niat itu innamal a'malu binniyat. Hanya sesungguhnya tiuk-tiuk amalan itu kunci rasionya jo niat. Kalau niat dah otomatis salah lo pengamalan awak. Ana dapat awak payah kada jo. Ya nak? Sebab niat itu mah dalam kepir rukun 3 wali apa gunanya? Karena gunanya niat itu untuk menyelamatkan tubuh kita lahir batin dari dunia sampai ke akhirat. Dina niatku adalah untuk menyelamatkan batang tubuh awak. Baik nak kasar, baik nak luih dari dunia sampai ke akhirat awak selamatkan dengan niat tadi. Niat pun namanya. Itu namanya selamatkan.
Tu mangkonyo sembahyang awak tu kalau sempurna solat awak, itulah selamat awak dunia sampai ke akhirat. Ya nak? Ya. Tapi kalau solat kau tak sempurna, ayo nak selamat awak nanti di kampung akhirat. Itu nak sempurna itu. Orang sembahyang awak sembahyang. Bas sembahyang nak pakai alimu. Namanya man amila bila ilmi fahuwa mardud wala tuqbalu nak kecil Nabi. Siapa orang yang mengamalkan suatu amalan atau ibadah indah adonyo pakai ilmu pengetahuan doh, fahuwa mardud wala tuqbalu, tidak diterima kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo panik ini lebih awak ni. Bersih nak tu. Asyik nak duk bagi curang minyak bi sambal nak lemak. Awak lah panik baranang tapi kan tak lebih. Siang babi hari, malam babi minyak. Umur bertambah, pengorbanan lah banyak habis, tapi nilainya tidak ada. Aku dapat bah, sangin ni awak bakarajo tapi ada sini. Congku baparak nama baparak dia masuk ke banianya tapi benih beri sudah orang berbani 20 suket bania. Tapi nak rasa. Alah pulang dia lah. Pun banyak. Ampun aja. Ala lebih rancak bania dari masuk ke bania tapi pedi puning salah. Ya nak mak? Tu payah ibadat ko pian lama. Banyak tikuinyo, banyak manciknyo, banyak pianggangnya, banyak hamonyo. Itulah gunanya awak mengaji. Ujian tambah baik yang kedua. Ujian semakin baik, semakin awak mengenali Allah, semakin kita mencari Allah, semakin awak merasakan Allah tulah menyatu jawab, semakin baiknya ujian dan cobaan yang Allah berikan ke awak. Sebab Allah semakin sayangnya ke awak semakin ujinya. Tidak ada nak dia orang. Pokoknya ujian terus. Indah dia awak, dia nak awak tiba ujian ni. Tak orang rumah bagai, guna laki.